Okey. Hello. Hello. Tes. Bunyi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, sadaqallahu al-aliyyul azim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pengajian kita Aqidatul Awam untuk part yang kedua lah, bahagian yang kedua. Pada pengajian yang lepas kita dapat menghuraikan tentang ni lah, introduction, pengenalan, dan juga kita dapat menghuraikan satu rangkap kan, abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birahimi daimil ihsani. Jadi pada malam ni kita akan start pada falhamdulillah. Betul Baik, yang pertama sekali hadirkan dulu niat. Pasang niat dulu. Kita nak mengaji ni semata-mata kerana Allah, nak dapat redha Allah, nak sukakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya niat ni sampai ramai yang masuk neraka disebabkan niat. Dalam satu hadis Nabi SAW beritahu bahawa yang pertama sekali akan dipanggil oleh Allah ketika hari penghisaban, untuk dihisab, untuk diaudit, untuk ditanya tentang amalan-amalan mereka. Yang pertama sekali yang akan dipanggil adalah tiga golongan. Pertama, golongan ulama, golongan orang yang mempelajari ilmu, alim ulama, termasuklah pelajar-pelajar agama, pelajar orang-orang yang duduk dalam kuliah. Mereka akan dipanggil. Kedua, orang-orang yang banyak bersedekah, banyak bersedekah, orang-orang kaya yang banyak keluarkan sedekah dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah golongan yang berani untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bertanya kepada mereka tentang nikmat-nikmat yang diberikan. Aku berikan kamu ilmu dan sebagainya, apa yang kamu buat? Maka dia cakap, saya guna ilmu tu untuk sekian-sekian perkara yang baiklah, kan? Saya mengeluarkan manusia daripada kejahilan kepada pengetahuan, keluarkan mereka daripada kegelapan dan mula menuju kepada cahaya. Macam-macam lah dia cerita. Allah Ta'ala balas balik satu je. Allah Ta'ala kata, kazzabta, kamu bohong. Sebab Allah tahu apa dalam hati dia. Sebenarnya kamu mempelajari ilmu dengan tujuan supaya kamu mendapat pujian orang ramai, supaya mendapat perhatian daripada orang ramai, supaya orang ramai menganggap kamu, supaya kamu dapat banyak views dan sebagainya, lain-lain niat yang bukan kerana Allah semata-mata. Dan kamu sudah pun dapat apa yang kamu nak. Orang dah panggil kamu syekh, orang panggil kamu ustaz, orang panggil kamu soleh, orang panggil kamu ni pelajar agama, orang panggil kamu ni geng kuliah, kan? Geng-geng masjid, geng-geng yang rajin duduk talaqi. Kamu dah dapat dah benda-benda itu. Maka hari ini kamu tak dapat apa-apa daripada aku. Kemudian dalam hadis tu kata, Allah Ta'ala panggil malaikat. Allah Ta'ala perintahkan, wahai malaikat, kamu sembamkan mukanya ke atas lantai dan kamu heret dia, campak ke dalam neraka. Niat punya pasal ni penting tak niat? Salah niat neraka, bukan dimaafkan ke apa tak. Salah niat neraka. Dan kalau niat betul, ke syurga. Dalam hadis yang lain Nabi SAW beritahu, tidaklah berkumpul umatku, umat Muhammad, Nabi Muhammad SAW punya umat ni, kita semua ni, tidaklah mereka berkumpul semata-mata untuk mengingati Allah. Semata-mata kat situ maksudnya dia ada niat. Dia ada niat datang untuk berkumpul tu semata-mata untuk ingat Allah. Dia tak ada niat yang lain, kan? Sebab kadang-kadang ada yang datang niat yang lain, kan? Kadang ada budak-budak datang ke majlis sebab nak jumpa kawan dia, nak main. Oh, pergi maulid ni, jom pergi maulid. Sebab apa nak main? Dia bukan datang nak ingat Allah, dia bukan datang nak majlis ilmu, dia datang atas niat yang lain. Tapi dia budak-budak tak apalah,
Tapi dalam hadis kata siapa yang datang berkumpul dengan niat untuk mengingati Allah, maka Allah Ta'ala akan buat pengumuman kepada para malaikat, wahai para malaikat, bersaksilah aku ampunkan mereka semua. Jadi dengan niat yang betul dapat pengampunan, dengan niat yang salah dicampak ke neraka. Jadi penting tak niat ni? Penting kan? Jadi kita pasang niat. Kita nak mengaji ni semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rangkap yang kedua, falhamdulillahil qadimil awwali. Fa ni huruf apa? Saya baru lagi. Hak lama? Isim mana ni? Isim usul. Fa, wa, au, alladhi, apa semua? Bukan? Huruf ataf. Huruf ataf. Fa digabungkan dengan alif lam. Falhamdulillah. Alhamdulillah. Perkataan alhamdulillah, baik, pertama sekali faedah yang kita boleh dapat daripada perkataan alhamdulillah adalah sebuah hadis. Nabi SAW beritahu apa-apa perkara, mafhum dia lah, apa-apa perkara yang diberi perhatian dalam agama, sekiranya tidak dimulakan dengan menyebut alhamdulillah, maka Allah akan hilangkan barakahnya. Jadi kita nak buat apa-apa yang diberi perhatian dalam agama, kena sebut alhamdulillah. Nak mulakan majlis, alhamdulillah. Nak mulakan kitab, alhamdulillah. Sama ada pada awalnya atau pada pertengahannya atau pada akhirnya. Biasa orang sebut akhir kan? Alhamdulillah hari ni dapat kita mengaji, alhamdulillah hari ni dapat kita makan, alhamdulillah hari ni dapat kita duduk dalam majlis maulid. Biasanya orang sebut alhamdulillah ni akhir. Tetapi kalau tak sebut langsung, maka seluruh barakahnya akan ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia bermaulid ke, qiyamul lail ke, apa majlis yang dia buat, semua barakahnya akan hilang kerana tidak menyebut alhamdulillah. Maka kita kena pastikan setiap kali kita pergi majlis ilmu, majlis zikir, majlis apa pun, mesti kena ada sebut apa? Alhamdulillah. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi SAW bagi tahu mafhumnya, afdalul zikir ialah la ilaha illallah, wa afdalud du'a alhamdulillah. Ini hadis yang kita dah hafal kan? Sebaik-baik zikir ialah la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa ialah alhamdulillah. Maka ada setengah ulama mengatakan tidak akan diterima doa seseorang yang tidak membaca alhamdulillah di dalam doanya. Jadi setiap kali kita doa, kita baca alhamdulillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ataupun alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan zakirin hamdan syakirin. Semuanya doa dimulakan, doa-doa yang ulama susun semuanya dimulakan dengan alhamdulillah, kerana mengambil faedah daripada hadis tadi yang Nabi kata sebaik-baik doa ialah alhamdulillah. Maka doa yang tidak dibaca alhamdulillah, doa itu tidak didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak mau dengar. Tak ikut protokol, tak ikut SOP. Kan? Macam kita hantar surat dekat government. Kita ambil kertas A4, lepas tu kita tulis pakai pensel, nama kita apa yang kita nak pun semua. Saya nak mohon RM1,000 untuk bantuan ni pun semua. Yang benar siapa? Ali contoh kan. Ali aja kan. Ali Abu kan. Ali, okey. Hantar dekat PM. Hantar, dapat. Agak PM nak baca ke surat itu? Baca. Surat-surat yang dilayan di dalam kerajaan ni adalah surat-surat rasmi. Dia ada protokol dia. Sebab tu kalau kita belajar bahasa Melayu, dia ada surat rasmi dengan surat tak rasmi. Betul? Di zaman Rasulullah SAW dulu juga begitu. Nabi nak hantar surat dekat pembesar-pembesar, ada raja-raja kecil, ada raja-raja besar. Maka cakap, dia kata, wahai Rasulullah, orang-orang ajam ni mereka ada protokol yang mana mereka tidak akan membaca, melayan surat yang tidak ada cop rasmi. Daripada situlah Nabi SAW telah memerintahkan untuk membuat cop yang dijadikan cincin. Nabi suruh ukir di situ tulis Muhammad Rasul Allah. Kemudian Nabi ambil dakwat atau sesuatu yang boleh untuk diwarnakan, dan Nabi akan tumbuk surat tu, gedebuk. Ada copnya.
barulah surat itu akan dibacakan. Itu pun bila sampai dekat Raja Parsi koyak. Dia koyak surat tu. Kenapa? Protokol kerajaan Parsi, nama paling atas mesti sebut Raja Parsi, nama Raja Parsi itu dulu. Kalau Rom punya protokol tak apa. Nabi SAW punya surat atas sekali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, daripada Muhammad kepada Raja Parsi. Dia dengar yang tu, dia koyak. Dia koyak. Ini surat tak ikut protokol, kan? Kalau Rom disimpan, sebab dia tak ada protokol yang itu. Bagi dia itu satu penghinaan. Nak bagi surat kat dia tapi sebut nama orang lain dulu sebelum nama dia. Jadi surat Raja Parsi dikoyak, surat Raja Rom disimpan. Maka sahabat Nabi yang menghantar laporan kepada Rasulullah kata apa? Mafhum dia lebih kurang, kerajaan Rom telah menyimpan kerajaan dia, manakala Raja Parsi telah mengonyak-ngonyakkan kerajaan dia. Dan apa yang Nabi SAW sebut itu masin, orang kata mulut masin. Jadi sebab apa? Kerajaan Parsi hancur total loss. Tak boleh claim lah. Total loss, habis. Tak ada satu bahagian Parsi pun yang tertinggal. Semua habis diambil oleh umat Islam, oleh para sahabat Nabi. Segala apa nama, Iran, Iraq, kan, Afghanistan, masa tu Khurasan lah, sampai ke India sana, sampai ke Uzbekistan, Tajikistan, tu semua kerajaan Parsi. Semua didapati oleh orang Islam dan menjadi negara majoriti Islam pada hari ini. Negara majoriti Islam pada hari ini yang di tengah-tengah kawasan Parsi itu semua asalnya adalah Empire Parsi. Yang ada tan kat belakang tu semua bahasa Parsi tu. Tan maksud dia tempat. Afghanistan tempat orang-orang Afghan, tempat orang Uzbek. Tajikistan tempat orang Tajik, nama kaum Tajik. Kalau Pakistan maksud dia apa? Tempat yang suci, sebab Pak maksud dia suci. Dan dia ada Hindustan, tanah tempat orang-orang Hindu, tu panggil Hindustan. Kalau Kelantan, Kuantan. Kita ada Kelantan, ada Kuantan. Mungkin ada pengaruh Farsi juga, Allahualam. Tapi yang mana tan tu besar empire tu, semua majoriti Muslim, 99% Muslim. Uzbekistan, Afghanistan, semua 99% Muslim lah, kan? Jadi semua Parsi dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia mengguris hati Nabi SAW, kerana dia mengoyak surat Nabi SAW. Manakala Rom empire dia daripada Afrika Utara, Algeria, Morocco, Mesir, itu semua kerajaan Rom, sampai ke Palestin, Syria, sampai ke seluruh Eropah, semua tu Rom. Tapi sampai ke hari ini orang Islam hanya dapat separuh sahaja. Ada dalam kalau kita baca kitab ada Futuhus Syam, kitab Futuhus Syam, The Conquest of Sahabah, bagaimana penaklukan para sahabat ni, mereka berjaya sampai ke Perancis, tapi ditolak semula balik ke Andalus, Spanyol. Kemudian selepas beberapa ratus tahun, Spanyol pun habis, Andalus habis. Nabi ke apa ke, memang tak boleh habiskan Rom tu sampai ke hari ini. Bila kita tengok balik sabdaan Nabi kata bila Raja Rom menghormati surat Nabi, maka Raja Rom telah menyimpan kerajaan dia. Masin mulut Nabi. Sampai ke hari ini Rom masih belum dijajah sepenuhnya oleh orang Islam. Ditakluki lah, bukan jajah tu bunyi jahat sangat kan. Dia membebaskan futuhat, membebaskan daripada sistem zalim. Manakala Parsi, Nabi kata hancur semua, memang hancur semua, tak ada tinggal satu inci pun tak ada, semua jadi orang Islam punya. Baik, jadi itu cerita pasal protokol. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala memprotokolkan mana-mana doa yang tidak disebut alhamdulillah maka tidak diterima, tidak mau didengar. Biadab lah orang kata. Mula-mula pujilah dia dulu. Baik, okey. Kemudian alhamdulillah daripada perkataan apa? Hamida, yang bermaksud puji. Baik. Kita ada dalam ilmu nahwu yang mana kita meletakkan alif lam itu, biasanya bila kita sebut alif lam ni bermaksud ia ma'rifah daripada nakirah. Dia mengkhususkan sesuatu makna yang umum. Tetapi alif lam juga dari sudut balaghah
boleh bermaksud ta'zim ataupun memberi penghormatan. Jadi alif lam itu adalah penghormatan yang khusus kepada kalimah tersebut. Contoh macam kita bagi salam, kita bagi salamun alaikum ataupun assalamu alaikum. Yang Nabi SAW ajar dalam hadis ialah assalamu alaikum dengan alif lam di depan dia. Kerana alif lam itu alif lam ta'zim, alif lam yang membesarkan, yang mengagungkan ucapan tersebut. Maka assalamu alaikum ialah segala keselamatan semoga dilimpahkan ke atas kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau disebut salamun alaikum, satu salam aja, satu keselamatan aja. Sedangkan ada banyak yang perlu salam dalam kita punya hidup ni. Keselamatan pada iman, keselamatan pada harta benda, keselamatan pada maruah, keselamatan kepada rezeki, kepada anak-anak, keluarga dan sebagainya. Maka untuk kita bagi doakan keselamatan untuk setiap satu tu terlampau banyak. Kalau kita nak sebut salamun alaikum untuk satu tu terlampau banyak, maka dijamakkan, dibanyakkan dan ditazimkan dan dibesarkan dengan alif lam. Maka begitu juga di sini hamida. Kalau hamdu, dia maksud dia puji, satu pujiannya singular, mufrad, satu sahaja. Tapi bila diletakkan alif lam dekat depannya, dia menjadi besar. Dia tak lagi menjadi pujian kepada Allah, tidak. Dia menjadi segala puji. Apa yang kamu dalam hidup kamu rasa ada benda yang boleh kamu puji, satu benda yang mengkagumkan kamu, maka Allah Ta'ala lebih layak untuk kamu puji, kerana dialah yang mencipta benda tu. Kamu kagum dengan kecantikan seseorang contohnya, Allah yang patut kamu puji kerana dia yang cipta kecantikan tersebut. Kamu terpegun dengan kecantikan alam, maka kamu puji Allah. Pujian itu lebih layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah yang menciptakan alam tersebut. Jadi alhamdulillah, ia mengandungi satu kalimah yang begitu berat. Sebab itu dalam hadis menyebutkan ia memberatkan timbangan. Apa hadis ni? Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah akan memberatkan timbangan tu. Saya ingat hadis tu. Tapi maksud dia lebih kurang itulah. Dia memberatkan timbangan. Walaupun kalimah dia kecil, tapi dia memberatkan timbangan, kerana di dalam makna perkataan tu mengandungi segala kebesaran dan kehebatan Allah yang kita puji. Allah Ta'ala hebat dari sudut ini, Allah Ta'ala hebat dari sudut itu. Semuanya saya puji pada kalimah alhamdulillah. Daripada perkataan hamidah ini juga adalah munculnya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun. Jadi Muhammadun, dia pun datang daripada perkataan hamidah juga yang bermaksud puji. Muhammad yang terpuji. Bila ada sabdu, dia jadi bersangatan. Kan? Dia panggil apa tu? Dia panggil sirah mubalaghah. Bersangatan kan? Muhammad yang tersangat, terpuji. Begitu uniknya nama Muhammad ni sehingga kan musuh dia, kalau siapa tak suka kat dia, terpaksa memuji dia juga. Sebab nama dia memang terpuji. Wahai yang terpuji, aku tak suka kat kau. Dia terpaksa memuji sebab memang nama dia yang terpuji. Kan? Siapa yang ni? Muhammad siapa? Muhammad tu maksud dia yang terpuji. Kita terpaksa untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu dipuji di langit, di bumi. Sama ada kawan, lawan, musuh, semua akan memuji dia. Ini kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad pula macam mana? Kita ada Ahmad fried chicken kan. Ahmad ialah nama yang digelar kepada Rasulullah SAW di atas langit. Maka di langit Nabi Muhammad digelar Ahmad, di bumi Nabi Muhammad digelar Muhammad. Jadi bila Nabi naik ke atas langit bertemu dengan para malaikat di atas, mereka memberi salam, assalamualaikum ya Ahmad, dengan nama Ahmad. Dajjal juga memanggil Nabi kita dengan Ahmad. Dia tak panggil Muhammad, kerana dia mendengar khabar tentang Nabi Muhammad ini daripada langit. Jadi orang di langit dia sebut dia Ahmad. Maka Dajjal pun menyebut Nabi Muhammad kita dengan nama Ahmad. Ada satu hadis yang sahih,
di mana Nabi SAW cerita yang Dajjal dia akan datang ke Madinah tapi tak boleh nak masuk. Ada 7 pintu gerbang masuk ke Madinah pada saat itu, dan sekarang ni memang ada 7 pun. Kalau kita tengok dekat Google Map tu, dia ada 7 jalan untuk masuk ke kota Madinah dalam tanah haram tu. Nak masuk tak boleh, kerana ada setiap jalan dijaga oleh 2 malaikat yang pedangnya terhunus. Kemudian dia akan pergi dekat sempadan Madinah. Di situ ada sebuah bukit, nama dia Jabal Habsyi. Dia naik ke atas tu, dan daripada atas dia melihat ke arah Masjid Nabawi. Dan Nabi tanya, Dajjal tu dia tanya kepada pengikut-pengikut dia, kamu nampak tak ada istana putih di sana? Dia kata istana yang berwarna putih. Tahu tak istana putih tu? Nampak. Dia kata itulah istananya Ahmad. Ini hadis sahih. Jadi Dajjal panggil Nabi kita Ahmad. Ahmad ni isim apa? Isim apa Ahmad? Isim tafdil. Isim tafdil kalau kita dalam bahasa Melayu kita kata nama apa? Kata nama terpaling. Zaman sekarang kan terpaling. Kau ni terpaling lah. Itu isim tafdil lah tu. Terpaling. Kata nama paling. Macam akbar, paling besar. Asghar, paling kecil. Ahmad, paling terpuji. Falhamdu lillah. Lam tu digabungkan sekali dengan lafaz Allah, ditashilkan. Asalnya Allah tapi diletakkan li Allah, ditashilkan jadi lillah, yang bermaksud milik. Sebab lam ni lam jar kan, lam harf jar yang bermaksud pemilikan ataupun untuk dan sebagainya. Jadi segala puji merangkumi semua jenis apa-apa puji sekalipun mestilah teratas. Yang lain-lain semua hamdu aja, tapi untuk Allah alhamdu. Dia ada khas, dia ada alif lam, dia ma'rifah, dan dia juga ta'zim. Ia dibesarkan dan dikhususkan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Pujian kami kepada makhluk tidak boleh disamakan dengan pujian kami kepada Allah, kerana pujian kami kepada Allah adalah pujian yang disertai dengan alif lam, iaitu pujian yang khusus. Bermakna khusus. Pujian segalanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selepasnya itu ada dia punya sifat. Yang pertama Al-Qadimi, yang kedua Al-Awwali. Al-Qadimi, Al-Awwali kenapa beri bawah? Kenapa dia beri bawah? Sebab dia adalah musuh sifat. Na'at. Tabi', dia dalam kategori tabi' kepada hamdulillah. Hamdulillah tu dikira sebagai apa? Kat mana dia punya bagi bawah dia? Pada lillah. Sebab dia ada huruf jar kat situ, lillah. Maka al-qadim tu tabi' kepada lillah. Jadi al-qadimi, al-awwali. Jadi cantik dia punya sequence ataupun kita kata rhyme dia. Dia cantik untuk dijadikan pantun. Falhamdulillahil qadimil awwali, bagi bawah semua kan. Jadi nahu ni bukan sekadar dapat membaca dengan betul dan dia punya marja' dia tu betul, bukan setakat kita boleh tahu ia merujuk kepada apa, maknanya apa, tetapi juga ia indah pada dia punya rhyme dia ataupun dia punya irama dia. Macam dalam bahasa Melayu pantun lah kan, belakang dia semua a u i barulah dia bunyi sedap bila kita dengar. Orang sastra dia fahamlah kesedapan, keindahan bahasa ni. Kalau geng-geng sastra lawan dia geng-geng matematik. Geng-geng matematik dengar pantun dia tak rasa apa, dia tengok nombor yang dia seronok. Tu dia otak sastra dengan otak logik kan, dia berbeza. Baik, al-qadim. Qadim maksud dia apa? Qadim maksud dia lama. Lama dah, tua kan. Dahulu kala. Baik, qadim bermaksud sudah lama, sudah tua. Dan ia termasuk salah satu daripada sifat-sifat Allah yang wajib kita imani. Dan qadim itu dalilnya adalah daripada perkataan al-awwal. Kerana disebut Allah itu huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang terpaling awal dan dialah yang terpaling akhir.
Daripada perkataan awal barulah kita dapat perkataan qadim. Ataupun kalau dalam sifat 20 kita sebut qidam kan. Baik. Bahasa mudah kalau kita nak faham qadim ni apa? Kalau kita nak faham qadim ni apa? Tua, lama kan. Biasanya kalau tua, lama, dahulu, ia bersifat negatif. Kan? Kereta lama. Kan negatif tu. Kereta barulah bunyinya positif. Tapi kalau Allah maha lama, bunyinya pelik betul. Kat mana keagungan Al-Qadim ni? Di mana agungnya sifat Qadim ni? Lama, buruk, tua kan? Dia akan dinisbahkan kepada buruk dan sebagainya lah. Jadi di mana kemuliaan Qadim? Kemuliaan Qadim itu terletak kepada awal. Sebab itu dia digandingkan dengan Al-Qadimil Awwali. Sebab dia adalah yang maha awal, tidak ada sesuatu sebelumnya. Dalam bahasa mudahnya, Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada permulaan. Tidak ada. Berbeza tak dengan selain Allah? Semua selain Allah ada tak permulaan? Ada. Maka Al-Awwal ataupun Al-Qadim, apa lawan dia? Dalam istilah akidah apa lawan dia? Qadim lawan dia hadis, hudus ataupun alam. Ini istilah tulis. Ini istilah yang akan diguna pakai oleh ulama-ulama akidah. Sebab nanti kita confuse. Bila kita masuk bab hadis, kita belajar hadis, ini hadis yang mana? Kalau kita belajar hadis 40 Imam Nawawi, itu hadis yang lain. Yang tu hadis yang melibatkan peristiwa, melibatkan perkataan, kan? Melibatkan sesuatu yang terjadi. Madza tahdus, kan? Apa yang berlaku? Haddatsa yuhadditsu, kan? Itu adalah sesuatu yang berlaku, sesuatu yang dinisbahkan kepada perkataan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah SAW. Maka itu hadis juga. Tetapi di dalam ilmu akidah juga adanya hadis. Hadis di sini bermaksud brand new, baharu. Bukan baharu. Sebab baru dalam bahasa Arab ialah jadid. Jadid itu baru. Kalau hadis itu baharu. Hampa belajar bahasa Melayu, apa beza dia? Apa beza baru dengan baharu? Siapa tahu? Tak ada hadiah. Tak bawa apa nak bagi hadiah pun. Siapa tahu? Apa beza baru dengan baharu? Ni tim marketing pun kena tahu ni. Kan selalu produk baharu. Kan kadang kita tengok iklan dekat billboard apa semua kan. Kadang pakai baharu, kadang pakai baru. Apa beza dia? Baik. Baru dalam bahasa Arab disebut jadid. Iaitu benda yang sedia ada, tetapi benda itu dibarukan. Produk tu memang dah sedia ada, tapi benda tu baru dibuat. Contoh macam Azia, Pro 2, Pero 2 kan. Bukan Pro 2, Pero 2 Azia. Produk tu dah ada kan? Jenama tu dah ada kan? Kita baru beli kat kedai, bau kedai lagi ni. Plastik tak buka lagi. Masuk, bau kedai, bau kilang. Itu ialah Pero 2 Azia baru. New, baru. Betul? Betul Kemudian katakanlah minggu depan dia punya CEO dia umumkan ada baru lagi yang nak keluar. Kita dah ada apa? Azia, Myvi, Ativa, Beza. Keluar pula nama apa? Trust. Itu yang ni, yang elektrik mah. Okey. SUV. Apa nama? TRAZ. Traz. Jadi Traz tak keluar lagi ni, baru umum. Kemudian dia lancarkan. Inilah produk baharu, iaitu sebelumnya tidak ada, kemudian dia baru ada. Sebelum tu tak ada siapa pernah tahu, pernah dengar, pernah imagine, tidak ada tergambar langsung dalam fikirannya. Tiba-tiba kemudian dia ada. Maka itu hadis. Itu ialah benda baharu, benda yang tidak ada history sama sekali, yang tidak ada sejarah sama sekali. Tapi kalau benda baru, benda tu memang dah ada sejarah dia, cuma ia baru keluar daripada kilang. Baru ini
So macam kita buat menu lah, kita buat menu, contoh Ahmad nak buat menu baharu, dia iklan kena guna perkataan baharu lah, sebab sebelum ni menu tu tak ada. Sekarang kita buat menu baharu, ya, burger apa, burger gepuk burger ayam dia letak sambal gepuk, kan. Nanti tiba-tiba ada, kan. Bagus idea tu. Sebab sekarang Ahmad dah ada yang gepuk tau. Harga 6-7 je. Pergi lah makan. Orang duk komplain gepuk mahal RM12, RM13. Ini 6-7 je. Pergi beli, kan. Beli 10 bungkus baru RM60-67, kan. Berbaloi. Yang mana tahu nanti keluar burger gepuk pula, kan. Pakai ada sos kacang dia apa semua, kan. Jadi itu menu baharu. Itulah hadis. Jadi apa itu definisi hadis? Definisi hadis ialah sesuatu yang baharu yang sebelumnya tidak ada, dia tidak ada history. Jadi bahasa mudah dia, kalau al-qadim itu ialah tidak mempunyai permulaan, maka hadis itu ialah sebaliknya, iaitu mempunyai permulaan. Dia ada dia punya birthday, dia ada dia punya manufacturing date, dia ada dia punya starting point dia. Right. Cuba fikirkan satu je benda, tak payah 2, tak payah 3, tak payah 10, satu je benda yang tidak ada permulaan. Kita belajar akidah ni dia macam matematik, kita kena latih otak kita. Kalau kita dengar je lagi berasak kepala. Dia kena bersama-sama gunakan RAM dalam otak dia supaya tak lost. Boleh tak fikir? Ada satu punya dia. Benda apa-apa saja yang tidak ada permulaan. Saya ada permulaan, saya ada birthday. Ada siapa tak ada birthday kat sini? Dia memang hidup daripada sebelum Nabi Adam lagi. Sebelum dinosaur lagi, sebelum alam ni diciptakan, dia memang ada dah. Sebab dia tak ada permulaan. Ada tak? Segala-galanya ada titik permulaan. Itulah hadis. Itulah yang ulama sebut sebagai hadis hudus. Hudus ni jamak dia, ataupun alam. Jadi bila disebut alam, ianya merujuk kepada sekalian yang selain daripada Allah. Apa-apa pun selain daripada Allah, maka disebut sebagai hudus, hadis, alam. Dan satu lagi istilah dia ialah makhluk. Makhluk isi apa? Isim maf'ul. Jadi isim fa'il dia apa? Khaliq. Maka Allah itu khaliq, selain daripada Allah itu makhluk. Faham? Ada tak benda yang bukan makhluk selain daripada Allah? Ada tak? Angin tu bukan makhluk, kipas bukan makhluk. Ada? Tidak ada. Kerana kalau sesuatu itu bukan makhluk, bermakna dia khaliq. Kalau dia bukan makhluk, bermakna dia adalah sama berada di dalam liga ketuhanan. Dia adalah Tuhan yang bersama dengan Allah. Dan Allah Ta'ala kata, mana ada Tuhan selain daripada aku? Tidak ada aku buat apa-apa company dengan sesiapa pun. Company dalam bahasa Arab ialah syirkat. Sebab tu kita pakai perkataan syarikat. Company. Apa maksud company? Company ni mesti ada kerjasama dua pihak sekurang-kurangnya. Dia mesti kena ada 2 orang sekurang-kurangnya. Kalau satu orang, dia tak kira sebagai syarikat. Sebab syarikat maksud dia perkongsian. Cooperate. Dia operate bersama-sama. Kalau seorang-seorang, dia tak panggil syarikat. So entrepreneur, kan. Dia seorang-seorang. Yang enterprise apa semua tu satu nama saja. Yang tu lesen perniagaan. Itu lesen untuk dia memulakan perniagaan di negara ini. Bukan syarikat. Bila dia dah ada dia punya partner apa semua, baru dikira sebagai syarikat. Sebab syarikat maksudnya perkongsian. Jadi Allah Ta'ala dia bagi tahu dalam Quran berkali-kali, aku tak ada buat syarikat dengan siapa-siapa. Allah Ta'ala dia buat semuanya sendiri. Okey. Jadi qadim al-awwali, dialah yang terawal dan tidak ada permulaan.
maka selain daripada dia ada permulaan, ada birthday. Okey. Kalau kita kenapa ini dijadikan sebagai yang first kali? Boleh je dia letak nama sifat-sifat yang lain. Tapi kenapa teks Aqidatul Awam ni yang kita dah baca introduction dia minggu lepas, ia dipercayai datang daripada Rasulullah SAW sendiri yang mengarangnya dalam mimpi Syekh Marzuki ini, dan dimulakan selepas alhamdulillah itu perkataan qadimil awwali. Ada banyak sifat-sifat yang lain kan, tapi kenapa ini yang paling first kali? Sebab inilah sifat yang kalau kita faham yang ni aja dah boleh masuk syurga dah boleh memahami 100% la ilaha illallah tu. Sebab ini qadimil awali menafikan sekalian selain daripada Allah. Dia sahaja yang wujud tanpa permulaan. Selain daripada dia, semua diwujudkan oleh dia. Semua diwujudkan oleh dia. Semuanya makhluk. Dia sahaja khalik, selain daripada dia semua makhluk. Kalau kita faham benda tu, masuk syurga. Kan? Hari ni kita tak faham makhluk tu apa. Kita faham makhluk tu sebagai ilah. Kita faham makhluk tu sebagai Tuhan. Makhluk dengan Tuhan tu setaraf. Kita menjadikan ubat sebagai ilah. Kita menjadikan duit sebagai ilah. Sama level dengan Allah. Oh, tak ada duit tak boleh hidup. Kalau tak makan ubat ni mesti aku dah mati dah ni. Itu kan satu level dengan Allah. Sedangkan yang menghidupkan dan yang mematikan itu Allah. Yang menghilangkan dahaga dia dan sebagainya itu Allah. Yang menghilangkan dia punya lapar dia itu Allah. Jadi kalau dia faham sifat qadim ini aja pun dah cukup dah. Kalau dia betul-betul faham lah. Oh, qadim maksudnya Allah Ta'ala ni tak ada permulaan. Jadi selain daripada Allah, angin, arah, tempat, masa, cahaya, itu semua apa ya? Itu semua ciptaan Allah. Jadi sebelum Allah menciptakan apa-apa, hanya dia sahaja yang wujud. Dan pada waktu itu, situasi itu dinamakan sebagai azali. Azali itu istilah yang dipakai oleh ulama. Bila ditanya apa tu azali, nanti keluar soalan exam, azali itu apa? A, nama orang. Ada kan nama orang azali? B, apa-apa kan? C, apa-apa. Jadi azali ialah keadaan di mana Allah belum menciptakan apa-apa. Dia belum menciptakan tempat, dia belum menciptakan arah, dia belum menciptakan atas, bawah, kiri, kanan, dia belum menciptakan perasaan, dia belum menciptakan langit, bumi dan apa sahaja yang ada di antaranya atau yang berada di dalamnya atau di luar, di atas, di bawahnya. Belum menciptakan apa-apa lagi. Hanya dia saja yang wujud. Maka ketika itu dinamakan azali. Kemudian barulah yang lain dia wujudkan. Dia wujudkan ini. Yang dia wujudkan itulah dinamakan makhlukat. Itu semua adalah makhluk-makhluk ciptaan dia. Jadi kalau kita faham itu je, kita faham. Kita ada khalik dan kita ada makhluk. Kita ada Allah yang menciptakan dan kita ada selain Allah, ghairullah, yang mana mereka semua diciptakan dan mereka semua langsung tak ada kuasa. Hanya Allah Ta'ala saja yang berkuasa. Maka inilah inti kalimah la ilaha illallah. Disebabkan ini, para ulama meletakkan ia pada yang pertama sekali. Pada yang pertama sekali dalam sifat-sifat Allah. Kalau kita baca sifat Allah kan, Allah wujud. Lepas tu qidam. Qidam dulu. Kata first, lepas tu ada wujud. Wujud tu adalah wujud yang memang diperlukan. Sebab kalau tak wujud tak gunalah qadim. Kalau tak wujud tak payah cerita lagi 19 sifat. Dia adalah wujud tu adalah platform. Sebab tu dalam pengajian sifat 20, sifat wujud dinamakan sebagai sifat nafsiyah, sifat bekas, tupperware untuk menampung sifat-sifat yang lain. Nafsiyah dia seorang satu tu ya, nafsiyah. Lepas tu baru ada salbiyah, lepas tu baru ada ma'ani, kemudian baru ada ma'nawiyah. Ada 4 pecahan sifat 20 tu. Nafsiyah satu tu ya. Kemudian 5 salbiyah. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah. Kemudian baru ma'ani kan, qudrah, iradah, ilmun, ayyun, sama', basar, kalam. Lepas tu qadiran, muridan, aliman, ayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. 7 ma'nawiyah, 7 ma'ani, 5 salbiyah. Yang pertama sekali qidam. Sebab inilah sifat yang paling penting.
yang dapat menjawab segala persoalan kita. Kalaulah ada orang mengambil selain daripada Allah sebagai Tuhan, contoh agama yang menyembah berhala, kamu sembah batu ni, batu ni ada permulaan tak? Maknanya sebelum ni dia tak ada, kan? Kemudian dia ada. Macam mana sesuatu itu dijadikan Tuhan kalau dia pernah tiada? Kalau dia pernah tiada, siapa yang mengadakan dia? Tuhan wajib sedia ada, sentiasa ada, barulah dikatakan Tuhan. Jadi kalau nak buat audition, who wants to be a god? Nak buat audition, kalau kita kan buat audition, syarat pertama warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas. Syarat yang pertama apa? Tidak ada birthday. Tidak ada permulaan, tidak pernah mengalami tiada. Syarat yang pertama itu aja semua orang tak lepas. Batu muka Buddha ke, muka Hindu ke, batu cave ke, semua tak lepas. Masuk audition awal-awal tak boleh nak masuk pun sebab tak lepas syarat pertama. Sebab semuanya ada permulaan, semuanya diukir oleh manusia-manusia. Dia sendiri ukir, dia sendiri sembah. Kalau orang kata, oh Jesus is our Lord, Jesus ada birthday? Ada, dia dilahirkan oleh ibunya. No. Disqualified. Sebab kalau Tuhan kamu baru lahir, sebelum Tuhan kamu lahir, siapa Tuhan? Sebelum Tuhan kamu lahir, siapa Tuhan? Tuhan kamu mati pula tu. Tuhan kamu mati. Dah Tuhan kamu mati, siapa pula yang jadi Tuhan sekarang ni? Kan? Jadi lahir dan mati itu adalah sifat yang mustahil bagi seorang Tuhan. Sebab tu Allah Ta'ala kata lam yalid wa lam yulad. Dia tidak diperanakkan dan dia tak beranak pada siapa-siapa. Inilah sifat Tuhan yang perlu dipersetujui oleh sekalian makhluk. Kalau nak jadi Tuhan, ini dia punya requirement dia. First kali, no birthday, no manufacturing date, no made in China. Angkat batu, oh made in China. Jangan punya Tuhan mai daripada China, kan? Jadi very powerful Qadimil Awwali. Qadimil Awwali very very powerful. Sebab itu ia dijadikan sifat pertama yang dibahaskan dalam sifat 20. Seterusnya al-akhiril baqi. Baqi, qidam baqa dalam bahasa Arab bermaksud sama macam bahasa Melayu lah, baki. Apa tu baki? Sesuatu yang kekal bersama dengan kita. Kita beli Melo RM5, kita bagi RM10 kat dia. Dia akan bagi balik kat kita RM5 sebagai baki. Kenapa dinamakan baki? Kerana RM5 itu kekal bersama kita. Dia remain with us, dia kekal bersama kita. Faham? Maka dinamakan baki. Jadi baki, baqa bermaksud kekal. Baqa yabqa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi Allah Ta'ala kata wa yabqa wajhu rabbik, yang baqa, yang kekal adalah Tuhanmu, yang lain semuanya musnah. Lawan kepada baqa apa? Fana, kullu man 'alaiha fan. Fana. Selalu Karkun selalu sebut, oh dia ni zikir fana ni. Dia ingat fana tu khusyuk. Bukan khusyuk. Fana tu binasa, hancur, binasa. Istilah fana digunakan oleh ulama tasawuf untuk seseorang yang mabuk dengan Allah. Sebab dia dah hapus diri dia. Dia dah tak ada aku lagi dah. Semua dia lah. Semua Allah lah. Jadi kalau kita punya latihan nafi isbat ni sentiasa kita buat, memang aku tu tak ada dah. Semua dia. Maknanya dia dah fana. Dia sudah hapuskan diri dia. Hanya baqa Allah Ta'ala saja yang tinggal. Itu adalah natijah kepada nafi isbat. Kalau dia tak buat nafi isbat, Allah tu tak ada, yang ada aku. Bila dia dapat buat sesuatu, dia achieve sesuatu, dia menunggu-nunggu ada tak siapa nak puji. Ui, ada orang puji, seronok sebab aku yang buat. Mai mana rasa seronok dipuji ni? Kerana tidak ada nafi isbat. Nafi isbat ni apa?
menafikan selain Allah dan mengisbatkan, mensabitkan, menekankan hanya Allah lah yang buat segala-galanya. Rehan kata apa? Bila dipuji kejayaan kita. Betul? Tu coach kata penting semua orang hafal lagu kan. Itu tauhid tu. Bila dipuji kejayaan kita, sebenarnya bukan milik kita. Bukan aku. Oleh itu sedarlah sentiasa semuanya dari Allah. Tu nafi isbat. Dulu nafi isbat diajarkan dalam nyanyian. Hari-hari kita menyanyi, Allah yang buat segala-galanya. Orang puji aku, bukan semuanya Allah Ta'ala. Jadi natijah dia ialah Allah akan baqa dalam diri dia akan fana. Jadi baqa lawannya fana. Kita semua fana, alam semuanya fana. Allah Ta'ala sahaja yang baqa, yang kekal. Baik. Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak boleh berkongsi dengan sesiapa pun, kerana perkongsian itu dalam bahasa Arabnya disebut syirik kan. Jadi kalau Allah bersifat dengan sesuatu sifat, maka tidak boleh selain Allah berkongsi sifat dengan sifat yang sama. Kalau Allah itu qidam, ada tak selain Allah yang qidam? Tidak ada. Kalau ada, itulah syirkat, itulah rakan kongsi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala nafi, tak ada. Katakanlah aku itu ahad, soul, kan, seorang-seorang, bukan soul jual, S-O-L-E, soul, kan, solely for Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dikatakan Allah itu ahad, dia seorang-seorang, dia tak ada syarikat, tak ada perkongsian dengan apa-apa, maka sifat dia pun dia tak kongsi, nama dia pun dia tak kongsi. Haram kita meletakkan nama-nama Asmaul Husna kepada sesiapa pun, kecuali apabila ia dinisbahkan sebagai hamba. Contoh nama Allah apa? Ar-Rahman. Haram bubuh nama anak Ar-Rahman. Ar-Rahman haram hukum dia. Kalau nak bubuh juga kena berbentuk penisbahan hamba, maka kena letak Abdul. Hari ni kan ada lagu Abdul kan? Ustaz yang share lagu Abdul tu. Saya tengok siapa random Abdul kan? Abdul maksud dia apa? Hamba kepada Abdur Rahman boleh, kerana bukan maksud dia tu Ar-Rahman. Ustaz jangan mute saya pula. Abdur Rahman, hamba kepada Ar-Rahman, hamba kepada Al-Malik, Abdul Malik, Abdul Wahid, Abdul Quddus kan? Abdul Quddus mana? Tak main ni. Anak Nazmi, Abdul Quddus. Baik. Jadi apa-apa yang terkait dengan Allah, Allah tidak akan kongsi dengan sesiapa pun. Nama-nama dia seorang je boleh pakai. Kamu nak pakai tak boleh, kecuali kamu nisbahkan sebagai hamba. Hamba kepada Ar-Rahman, hamba kepada Ar-Rahim, hamba kepada Al-Malik. Begitu juga sifat-sifat. Kalau dia declare diri dia Al-Awwal, maka tak ada siapa boleh claim Al-Awwal. Kan? Semua orang claim nombor satu kan? Jenama nombor satu di dunia, coach seorang je claim nombor dua. Air mineral nombor dua. Coach lah nombor dua. Lain semua nombor satu. Semua nak nombor satu. Siapa nak ambil nombor dua kan? Jadi Allah Ta'ala dia claim Al-Awwal, dia seorang je nombor satu. Orang lain tak boleh claim dah. Tak boleh. Jadi Qadim, Baqa, dia seorang saja Baqa. Dia seorang saja yang kekal kan? Mukhalafatuhu lil hawadis, dia seorang je mukhalafatuhu lil hawadis. Qiyamuhu bi nafsih, dia seorang je qiyamuhu bi nafsih. Wahdaniyah, dia seorang je wahdaniyah. Itu kena faham tu. Allah tidak berkongsi, kerana berkongsi itu maksud dia syirik. Tidak berkongsi, tidak associate, tidak menempel, tidak bekerja sama. Ada orang kata, saya minum air, lalu Allah memberi kuasa kepada air untuk menghilangkan dahaga saya, maka saya pun hilanglah dahaga saya bila saya minum air ni. Betul tak? Salah. Baru je saya cakap tadi Allah tidak berkongsi.
Dengar betul-betul. Allah memberikan kuasa menghilangkan dahaga kepada air. Lalu kita minum, maka hilanglah dahaga kita. Betul tak akidah macam tu? Salah. Kerana dia memberi gambaran bahawa Allah berkongsi kuasa dia kepada air. Lalu air itu ada kuasa. Dan bila kita minum, hilang dahaga kita. Salah. La ilaha illallah. Tak ada siapa pun berkuasa. Kita minum air 100% Allah yang hilangkan dahaga. Air itu langsung tak ada kuasa. Ni yang Hafiz sebab ni. Dia punya langsung tu kena kuat sikit. Kalau Indonesia sama sekali enggak ada kuasa. Kalau langsung lain pula maksud dia. Ya, langsung aja mas, langsung aja mas. Itu langsung. Oh, jadi bila kita pergi dakwah ke sana, Allah Maha Kuasa, makhluk langsung tak ada kuasa. Pakcik-pakcik Indonesia semua, apa artinya mas? Jadi kita kena belajar dialog sana lain. Allah Maha Kuasa, makhluk sama sekali enggak ada kuasa gitu. Baru betul kan? Tak boleh langsung ada kuasa sikit pun. Kalau kamu kata Allah punya kuasa 99.9 dan air ada kuasa 0.01%, itu syirik. Itu syirik. Kerana dia masih ada saham syarikat dengan Allah 0.01%. Allah kata aku tak ada syarikat, berapa kali aku nak cakap? Kenapa hampa duk bagi juga apa nama saham dekat orang ni, saham dekat orang tu? Saham 50% dekat Big Pharma, saham 20% dekat doktor, saham 10% dekat KKM, saham 10% dekat air, saham 10% dekat bisnes dan sebagainya. Tidak ada. Aku yang run the show, all alone myself. Aku yang buat semua. Semua Allah Ta'ala buat sendiri. Tak ada langsung bantuan daripada sesiapa. Yang lain ini semua hanyalah asbab. Ini semua hanya wayang saja. Macam kita main wayang kulit. Wayang kulit tahu tak? Nampak tahu wayang kulit? Kan? Nampak tahu iPad apa semua kan? Tak bisa tengok wayang kulit. Bisa tengok tak? Tak bisa kan? Tapi tahulah wayang kulit kan? Belajar buku teks bahasa Melayu ada cerita wayang kulit. Pernah tengok real depan mata wayang kulit? Tak pernah? Aduh, sayang sekali. Wayang kulit ni Wali Songo punya kan? Sunan Kalijaga, Sunan Kalijogo. Dia yang buat wayang kulit tu. Jadi kalau kita tengok pada wayang kulit, watak-watak di dalam itu ada kuasa tak? Boleh tak dia bergerak sendiri? Boleh tak dia bercakap? Boleh tak dia berfikir? Watak-watak tu, patung-patung di dalam itu, boleh tak dia berfikir ataupun apa-apa? Ada tak 0.1 sikit lah, dia boleh bergerak sikit lah Ustaz? Tak. Dia boleh cakap sikit, boleh? Boleh. Kalau dia bercakap kita lari, ini hantu ni kan. Jadi bila kita lepaskan patung wayang kulit itu, maka dia akan jadi mayat yang tidak boleh bergerak langsung. Tak boleh bergerak, tak boleh bercakap, tak boleh buat apa-apa. Tapi bila kita ambil dia, kita mainkan dia, daripada depan sana nampak macam dia sedang bergerak, sedang bercakap, ambil barang, sedang berfikir. Tapi hakikatnya ada tak semua itu pada wayang kulit tadi tu? Tidak ada. Betul. Jadi kita semua ni gerak kita, diam kita, berfikir kita. Adakah kita memiliki, kita possess the power, the kudrah, the ilmu dan sebagainya? Tidak sama sekali. Hakikat insan itu ialah mayat. Mayat, kalau kita tengok dia, kita tanya dia, what's your name? Dia boleh jawab tak? I heard you have 3 PhD. What is 1 plus 1? Tanya pada mayat. Dia boleh jawab tak? Dia ada 3 PhD. Dia tak boleh jawab 1 tambah 1 berapa. Mana yang kau megahkan sangat dulu, kau paling hebat, paling banyak ilmu apa semua? Tak. Sebab ketika dia hidup, yang menghidupkan dia itu Allah. Ketika dia bercakap, yang bercakap itu Allah. Ketika dia boleh berfikir, yang berfikir untuk dia itu Allah. Ketika dia boleh menjawab 1 tambah 1 itu 2, itu semuanya dari Allah. Inilah la ilaha illallah. Baik. Maka Allah tidak berkongsi apa-apa sifat dia,
Dan qadim itu kita tahu dah memang pure, tidak ada sesiapa pun yang bersifat qadim yang kita boleh fikirkan ada ke yang tak ada permulaan. Tak ada, semuanya ada permulaan. Semuanya ada permulaan, semuanya pernah tiada. Arash Allah pernah tiada, kemudian diadakan oleh Allah. Langit dan bumi, 7 langit, 7 bumi, sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah SWT. Betul? Ataupun dia memang sedia ada bersama-sama dengan Allah. Nah, itu dah jadi syirik. Tetapi untuk masalah sifat baqi, ini ada yang baqa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kata tak boleh kongsi. Macam mana tu? Macam mana? Tadi kata tak boleh kongsi sifat dengan Allah. Baik. Begini. Ulama-ulama di dalam kitab-kitab akidah menjelaskan, ada dalam Jawharah Tauhid dan sebagainya, ada beberapa makhluknya, beberapa yang dia cipta, tetapi dia baqakan, dia kekalkan mereka. Walaupun sudah kiamat, sudah hancur alam ini, tetapi ada beberapa yang tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak dihapuskan, tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dikatakan kullu man 'alaiha fan, setiap sesuatu itu yang berada di alam ini akan musnah. Tapi dalam tafsir ada menyebutkan bahawa bukan semuanya musnah. Kullu di situ bukanlah bermaksud kullu yang semuanya, tapi kullu apa dipanggil apa tu? Kullu yang sebahagian tu. Tab'id kan? Ba'dha, sebahagian. Sama macam kullu bid'atin dolalah. Bukan semua bid'ah itu sesat. Bukan semua bid'ah itu sesat, tapi sebahagian. Kullu bermakna tab'id tadi itu, dengan makna sebahagian. Di dalam Al-Quran ada banyak kullu tetapi tidak dimaksudkan semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasa maut, pasti merasa mati. Tapi sebenarnya ada yang tidak merasa mati. Kullu man 'alaiha fan. Macam tadi tu. Semuanya akan binasa. Sebenarnya ada yang dikekalkan oleh Allah. Kemudian ada ulama bagi contoh surah Kahfi. Wara'akum wara'ahum. Wara'ahum malik. Surah Kahfi. Korang hafiz kan? Saya tak hafiz, saya tak boleh nak sebut ayat dia. Tapi saya tahu ayat tu. Wara'ahu malik ya'kulu kulla safinatin ghasba. Wara'ahu ke wara'ahum? Wara'ahum malik. Di depan mereka tu ada malik, ada raja. Ya'khudh, dia mengambil. Kulla, dipakai perkataan kullu dekat situ. Setiap safinatin ghasba, setiap sampan kapal secara ghasab merampas, dia sita. Jadi kalau kita ikut literal, di depan tu ada raja, dia akan ambil semua kapal yang lalu di kawasan dia akan rampas semuanya. Tapi pada hakikatnya dia rampas semua ke? Tak. Walaupun dalam Quran menggunakan lafaz kulla, tetapi tidak bermakna semua. Kerana yang diambil itu yang baik-baik, yang elok-elok, yang lulus puspakom je. Yang mana berlubang-berlubang dia tak mau. Sebab itu Nabi Khidir lubangkan sampan Grab yang dia naik tu. Sampan Grab tu. Sebab dibayar upah kepada orang tu untuk bawa dia pergi ke sana. Dibayar. Jadi Grab pada zaman tu. Dia dengan Nabi Musa. Lepas tu dia lubang-lubangkan sampan tu. Nabi Musa duduk jegir macam tu. Apa hal kan? Kenapa nak merosakkan harta benda? Bayangkan kita pergi dengan ustaz kita ambil Grab. Lepas tu tiba ustaz kita kat belakang ambil pisau duk koyak-koyakkan apa nama? Cushion dekat kereta Grab tu. Kita pun naik pelik apa hal ustaz aku buat macam ni? Bila ditanya dia kata jangan tanya. Aku dah cakap jangan tanya. Nabi Khidir kata kau nak ikut aku tak boleh tanya. Nanti aku yang jelaskan sendiri. Aku yang akan terangkan kepada kamu. Jadi di situ pakai kulla, tapi sebenarnya bukan bermaksud semua. Jadi begitulah bila dikatakan yang baqi itu hanya Allah, sebenarnya ada juga yang baqi. Ada juga yang baqi. Antaranya yang disebutkan dalam kitab ialah syurga, neraka dan segala isinya.
segala bidadari, burak, wildan, segala apa nama talhah, ada pisang dalam syurga, ada inab kan, ada hurun ain kan, semua tu tidak akan terkena kiamat. Kalau Allah binasakan alam ini, syurga itu masih ada. Mereka yang di dalam itu bernafas, tetapi tidak semuanya merasai mati. Bila dikatakan kullu nafsin za'iqatul maut, sebenarnya ada yang tidak merasai mati. Dia diciptakan dan hidup terus selama-lamanya. Seperti hurun ain, bidadari. Dia hidup, kemudian dia takkan mati, takkan merasakan mati. Syurga, neraka. Lagi apa lagi? Oh, kullu. Itu lafaz kullu, Ustaz. Tak, yang tidak mati, yang tidak binasa, Ustaz. Kita ada syurga, ada neraka. Kita ada juga dosa dan pahala. Kalau dosa dan pahala dihapuskan ketika kiamat, syok kita. Kan, tiba-tiba Allah Taala datang balik bumi ni, semua ni balik. Start over balik kan. Buku semua bersih, hello. Tak ada satu pun dosa, tak ada satu pun nista. Jadi dosa dan pahala kekal, tidak binasa disebabkan kiamat. Kemudian yang disebutkan ulama lagi ialah arash. Arash Allah tidak terkena kiamat. Dia kekal. Allah ciptakan dia dan dikekalkan selama-lamanya. Kemudian kursi. Al-kursi. Al-kursi itu di bawah arash. Arash itu istana dan kursi itu di bawahnya. Dia punya tempat. Tempat apa tu? Macam kalau kita pergi hotel besar, bangunan besar tu hotelnya, kat depan tu ada orang parking kat situ, nanti akan ada bellboy tunggu kat kawasan tu. Lobby dalam kalau kat depan tu apa? Foyer. Dipanggil apa depan tu? Ada kolam, sekali ada bellboy kat situ. Drop off only. No parking. Tapi ada VIP parking kat tepi tu. Yang itu kursi. Itu al-kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Allah Taala punya kursi saja meliputi seluruh langit dan bumi. Tutup semua, besar sekali Allah Taala punya kursi. Arash lebih besar daripada kursi. Itu antara yang disebutkan ulama dalam kitab. Seterusnya, malaikat hamalatul arash. Malaikat yang menanggung arash. Itu malaikat yang tidak dicabut nyawa dia. Sebab dia tanggung arash. Kalau dicabut nyawanya, arash jatuh. Jadi dia tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berapa? Jadi berapa? 7. Syurga, neraka, dosa, pahala. Malatul Arsh 7. Ada 3 lagi saya tak ingat sebab dalam kitab kata 10. Siapa ingat? Saya rasa saya dah bagi tahu, Ruh manusia, betul. Ruh manusia, kemudian tulang sulbi yang terakhir 10. Dia ada 10 semua. Saya tak sempat dapatkan teks tadi. Kalau ada siapa ingat, mungkin saya dah pernah kongsikan sebelum ni. Amal tadi dosa pahala tu. Dosa pahala. Dia ada 10 semuanya. Nanti kalau saya ingat, saya cek balik dekat kitab, kalau saya jumpa ni saya beritahu. Baik. Habis tu, macam mana pula dengan falsafah yang saya katakan tadi? Allah itu tidak berkongsi. Kalau qidam, tidak ada siapa pun yang tidak ada permulaan kecuali Allah. Semuanya dimulakan oleh Allah. Tetapi pengakhiran itu, baqa, kekal itu juga sifat Allah. Tidak boleh berkongsi dengan yang lain. Maka kat sini dia ada sedikit tricky. Yang kita kena faham dengan dakik, dengan lebih teliti. Kita kena faham satu perkara, iaitu pemilikan sifat dengan sifat yang dikenakan ke atas kita. Satu, pemilikan sifat, kita memiliki sifat tu. Satu lagi ialah sifat itu dikenakan ke atas kita. Sifat itu bukan milik kita, tapi dikenakan ke atas kita. Boleh faham tak? Pemilik sifat Allah. Apa nama sifat? Baqa. Allah pemilik dia. Allah memiliki sifat kekal. Tak ada siapa boleh binasakan dia. Habis tu macam mana pula dengan syurga neraka yang kekal tadi tu? Mereka itu semua asalnya fana. Asal sifat mereka fana. Tetapi mereka itu dikekalkan oleh Allah. Bukan mereka itu secara zatnya kekal. Mereka tidak boleh kekal secara zat.
Kalau dalam ilmu hadis, kita ada sahih li dhatihi, kemudian kita ada sahih li ghairihi. Jadi dia ada baqa li dhatihi dan dia ada baqa li ghairihi. Ada yang baqa dengan sendirinya, ada yang baqa kerana dibaqakan. Maka tidak samalah, tidak berkongsilah sifat itu dengan Allah. Allah tetap pemegang tunggal sifat baqa. Selain daripada Allah, tidak ada siapa pun yang ada kuasa untuk baqa. Tetapi ada beberapa makhluk yang dibaqakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Faham? Dia macam kita, sifat melihat. Allah Ta'ala kan sama', basar, kalam. Dia maha mendengar, dia maha melihat, dia maha berkata-kata. Sifat itu semua ada pada kita. Kita boleh melihat, betul? Kita boleh mendengar, betul? Kita boleh bercakap-cakap, betul? Itu kan sama dengan Allah. Oh, Allah ada sama', basar, kalam, kita pun ada sama', basar, kalam. Jadi beza dia dekat tadi tu. Allah itu basar li zatihi, kita itu basar li ghairihi. Sebab itu kita tidak kekal dengan sifat melihat. Kalau mata buta tak boleh melihat, bermakna sifat melihat bukan sifat kita. Dia sifat yang menumpang, sifat yang ditumpangkan. Sebab itu orang mati, mayat, mata ada tapi tak boleh melihat, lidah ada tapi tak boleh bercakap, telinga ada tapi tak boleh mendengar. Kalau orang kata kita dapat mendengar sebab kita ada telinga, kita dapat melihat sebab kita ada mata. Mayat ada mata, ada telinga, kenapa tak boleh dengar, kenapa tak boleh tengok? Kerana li ghairihi itu sudah sifat li ghairihi itu sudah ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah yang memancarkan sifat itu ke atasnya. Jadi yang melihat itu hakikatnya Allah, yang mendengar saat ini hakikatnya Allah, yang berkata-kata sekarang ni hakikat dia Allah. Kita semua hanyalah wayang kulit. Wayang kulit. Bila Allah berhenti bercakap melalui kita, tak boleh cakap kita. Bila Allah berhenti melihat melalui kita, maka kita tak boleh melihat. Kalau Allah berhenti menggerakkan kita, maka kita jadi seperti wayang kulit yang ditinggalkan oleh tuan dia. Kalau ditinggalkan gerbuk situ, duduklah kat situ sampai esok pula baru dia ambil. Macam itulah kalau Allah Ta'ala cabut nyawa kita, jatuh terus, tak boleh jadi apa dah. Kalau ada orang ambil nak gerak-gerakkan tangan dia pun tetap tak boleh nak buat apa. Alright. Untuk bila tahawuli, yang ni kita masuk minggu depan. Ni kita masuk minggu depan. Ni panjang ni. Kita berhenti dekat al-akhiril baqi. Pada sifat Allah maha baqa, maha kekal. Bila tahawuli ni dia ada special explanation, insya-Allah. Minggu depan ada kan boleh? Dah cuti raya haji belum? Masih ada. Okey, minggu depan insya-Allah. Jazakumullah khair atas perhatian. Saya sejujurnya saya nak tanya, boleh faham ke tidak? Saya cuba pelan-pelan pi. Boleh faham ke tidak? Jawab. Boleh faham ke tak? Kalau kita nak tahu boleh faham ke tak, kena bagi assessment ni. Kan? Kena buat ABCD. Kan? Siapakah Azali? Nama orang dia bubuh. Dia cakap ada tadi jangan bubuh nama orang. Azali itu apa? Azali ialah keadaan di mana Allah belum menciptakan apa-apa. Allah sahaja yang ada ketika itu. Belum menciptakan tempat, belum menciptakan arah. Jadi Allah itu wujudnya tidak bertempat, tidak berarah. Kerana dia tidak bertempat dan tidak berarah sebelum tempat dan arah diciptakan. Dan dia tidak bertempat dan tidak berarah selepas tempat dan arah diciptakan. Jadi sebab itu penting kita memahami makna azali, makna qadim, makhluk, khaliq, alam, hadis, hudus, semua istilah-istilah tu penting untuk kita faham. Sebab istilah-istilah dalam akidah adalah seperti formula-formula dan simbol-simbol di dalam matematik. Kalau kita nak belajar matematik, kita tak tahu simbol tambah, tolak, bahagi, kali, darab tu. Kalau kita tak tahu tu, boleh tak kita belajar matematik ni? Boleh tak kita selesaikan masalah matematik? Tak boleh kan? Jadi istilah-istilah ni mesti kita kena tulis, hafal, faham, supaya pada next
nanti yang belakang-belakangnya nanti dapat kita faham dengan mudah. Bila saya cakap oh ini hadis, ini makhluk, maksud dia makhluk. Sebab ada juga yang tak faham makhluk ni apa. Dia ingat makhluk ni benda yang bernyawa aja. Makhluk asing, makhluk halus, itu yang dia tahu. Bila saya kata handphone ni makhluk, handphone ni makhluk, dia blur. Handphone ni makhluk dia ingat makhluk ni benda bernyawa. Tak, makhluk maksudnya dia kan datang daripada perkataan khalaqa. Dia isim maf'ul jadi makhluk, bermaksud yang dicipta. Apa-apa yang dicipta oleh Allah semuanya makhluk. Dalam bahasa mudahnya, selain daripada Allah semuanya makhluk. Clear? Alhamdulillah. Baik, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari tu kata nak buat 2 rakaat pun tak boleh. Tak boleh. Melainkan kita baca sikit-sikit, betul kita hurai tak apa nak panjang, tak apa nak detail boleh Tapi Ustaz Adin kata lebih baik kita belajar terus apa nak dia punya explanation kan. Jadi saya banyak rujuk Syekh Abuya Maliki punya kitab. Dia ada kitab dia nama Jala'ul Afham, yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hassani. Banyak saya rujuk daripada kitab tu lah untuk penjelasan-penjelasan ni semua, dan juga kitab-kitab yang lain seperti Jawharah Tauhid dan sebagainya. Rugi kalau kita tak sampaikan, rugi kalau kita tak jelaskan dalam penjelasan. Sebab saya yakin dan percaya hidup mati balik 1000 kali yang pun takkan buka kitab tadi tu. Sejalur kerana Syekh Said Al-Marzuki Al-Maliki Al-Hassani. Ya, tu dia punya ni lah, kakeknya. Sejalur Al-Hassani. Baik, jazakumullah khair. Kita berhenti di sini dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.